Assalamualaikum, saya Firas Aniafikin dari Satu Impresif ingin membuat satu eksperimen sains yang bertajuk Sains di Sebalik Ketumpatan. Bahan-bahannya ialah air gula Melaka, ais batu, susu cair dan pati sirap. Mula-mula kita masukkan air gula Melaka. Langkah yang kedua, kita akan masukkan ais batu. Langkah yang ketiga, kita akan masukkan susu cair. Dan langkah yang terakhir, kita akan masukkan pati sirap. Inilah hasil eksperimen yang saya dapati. Kesimpulannya, air gula Melaka mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi, manakala ketulan ais mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Susu cair lebih tumpat berbanding daripada pati sirap. Sekian daripada saya. Terima kasih.